Imam beri salam tapi makmum ambil masa begitu lama baru boleh salam. Gua ada solat makmum itu. Baik. Kalau imam sudah salam, makmum belum salam, dia baca doa yang panjang, boleh. Kerana imam sudah putus daripada menjadi ketua bagi makmum. Yang tak boleh kita berlainan dengan imam ialah kita masih lagi mengikut imam. Faham tak? Contoh, imam sudah duduk tayat akhir, kita masih duduk tungging sujud seorang, doanya lama. Jika imam sudah baca lebih daripada sekurang-kurang tayat akhir, makmum yang masih sujud batal. Kerana fahish takhalluf, huduh perselisihannya perbuatan makmum dengan imam. Tapi bila imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tak salam lagi, kita panjangkan doa, tak ada masalah, kerana sudah putus ikutan. Kan Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih, dia jadikan imam supaya kamu ikut. Bila imam sudah salam, putus ikutan. Cuma afdal bila imam salam, kita salam. Idza sallama al-imamu fasallimu, bila imam salam, maka afdal, bukan wajib, kamu salam bersamanya.